mana yang stres-stres main seorang-seorang main sini. Jom buat ikut. duit. Betul. Sama juga macam dulu masa saya sekolah Teknik Tanjung tu, depan tu Hotel New York. Saya daripada kecil saya suka ada peluang saya bawa kawan-kawan. Ada peluang saya bawa kawan-kawan macam tu. Yang macam tuan kata lah, bila dah sukses aku akan panggil kawan aku. Benda ni boleh buat duit. So tuan mula panggil kawan-kawan tuan. Betul. Yang mana yang stres-stres main seorang-seorang main sini. Jom buat ikut. duit. Betul. Sama juga macam dulu masa saya sekolah Teknik Tanjung tu, depan tu Hotel New York. Jadi saya akan fly pukul 7, saya fly, budak-budak tengah sembahyang saya fly, pergi kerja banquet. Pukul 4 pagi saya balik. Balik kalau tak boleh masuk, saya akan tidur kat balai polis depo tu. Diorang tengah sembahyang subuh, saya balik. Hari-hari. Itu dah kelas tidur. Dalam kelas tidur. Itulah saya kat sekolah. Sebab di penghujungnya, sebab dulu banquet sejam pun RM4. Lepas tu adalah benda-benda yang tak sepatutnya dibuat oleh pelajar sekolah, saya buat. Dan saya dibuang asrama. Tapi benda tu jangan dicontohi. Jangan dicontohi. Sebab benda tu cikgu tak boleh detect sebab saya bukan seorang yang nakal. Sebab you pun kau team, bukan kau team lah.